Tio ni ada projek apa dengan body basikal lajak ni? Kita nak spray je, Mi. Okay geng, so yang ni latest update untuk kita punya body lajak custom drag ni. Kita dah buat penambahan frame untuk bahagian seat dan juga footrest dia. Kita dah siap sanding dah apa semua. Kita akan naik cat baru, okay. Untuk spray kita akan menggunakan spray Nits. Kita akan menggunakan warna hitam. So kita ambil coat black lah. Untuk clear pun kita akan pakai clear daripada brand Nits. Kalau kau tengok dekat sini untuk aerosol spray dia, semua adalah petrol resistant. Nak tunggu apa lagi? Jom kita ngecat. So ni nak buat macam mana ni Tio? Dibuang kat belakang. Jangan. Jom kita gantung dan teruskan proses mengecat sebab ala-ala matahari tengah naik ni Tio kan. Betul. Jom. Sop. Nak start dari mana? Start dengan bismillah. Bismillah. Lepas ni kita dah naik clear. Kita tengok macam mana dia punya kilat pula. So ni nanti bila dah siap, basikal aku mesti akan jadi basikal yang paling smart dekat event basikal tu. Susah kerja So ni dah layer kedua kita buat colour hitam Sekarang ni kita tunggu dia kering, matahari pun on point. Lepas tu kita naik clear terus, okey. So sekarang ni korang boleh tengok body ni pun dah kering. So sekarang ni kita nak naik clear pula daripada Nits. Jom. Nak tengok tak hasil spray Nits ni macam mana? Korang tengok ni, kemas ke tak kemas? Nah, mempersembahkan. Spray Nits ni memang baik. Dia pun senang guna, cepat kering dan sebagainya. Ini kita pakai warna basic je. Dia ada banyak lagi pilihan warna dan pelbagai lagi jenis spray-spray untuk multi-purpose punya. So kau tengok kat sini, dia punya clear memang sangat-sangat solid. Memang amat gelip lah mata kalau tengok. So ni tak cerita banyak. Nanti kita akan pasang, okay? Korang stay tune for next episode. Mantap.